Tiga soalan yang perlu ditanya kepada agensi sebelum membuat keputusan. Yang pertama, adakah agensi berdaftar dengan Jabatan Tenaga Kerja dan Kedutaan? Sekiranya tidak, ianya sangat berisiko dan kemungkinan pembantu rumah yang dihantar tidak mempunyai permit kerja. Jadi di video yang akan datang, saya akan tunjukkan cara bagaimana kita nak semak status lesen agensi. Kedua, adakah maid disaring dan dilatih sebelum ke Malaysia? Sekiranya ya, tanya kepada agensi apakah modul latihan yang diberi dan bagaimana saringan latar belakang dilakukan. Ketiga, apa jaminan penggantian sekiranya maid tidak sesuai? Ini penting. Agensi perlu declare awal-awal kos penggantian dan make sure anda faham berkenaan dengan perkara ini untuk mengelakkan ketidakpuashati apabila berlaku pertukaran. Jadi, sebelum memilih agensi, pastikan anda tanya tiga soalan ini. Yang paling penting, agensi berdaftar, maid terlatih dan jaminan yang jelas. Barulah tenang, rumah terjaga. Tepuk dada, tanya selera, Imi Talent, Professional People, Personal Touch.